Saya Faisal bertindak selaku pereka suara, di mana saya hasilkan suara latar menggunakan AI, ataupun saya akan pilihlah suara narrator yang saya rasakan sesuai untuk video ni. Juga saya perlu merancang nada dan intonasi supaya ia dapat menyampaikan emosi cerita secara berkesan dan juga nampak semula jadilah dalam video yang kita hasilkan ni lah. Saya Faizi, merupakan penyunting video. Saya menyusun setiap babak dengan teliti, memasukkan muzik, suara latar dan klip AI untuk menghidupkan cerita. Dengan bantuan aplikasi seperti CapCut dan Premiere, saya pastikan aliran video berjalan lancar, bertenaga dan sentiasa menarik perhatian penonton dari awal hingga akhir. Saya Asri bin Samri selaku pereka visual. Tugas saya adalah mereka elemen visual seperti warna, cahaya dan komposisi. Saya pastikan imej AI yang dihasilkan menyampaikan mood yang tepat dan menyokong naratif secara konsisten. Saya Fido Ahmad dan saya berperanan sebagai penulis skrip. Okey, untuk video AI ini saya bertanggungjawab untuk menulis dialog dan juga naratif yang memacu cerita ini. So skrip ini direka khas agar ianya sesuai digunakan dalam sistem AI. Kita kekalkan mesej utama di samping kita memanfaatkan kekuatan teknologi dan juga kecerdasan buatan. Saya Norsawati Muhammad Razali sebagai pengarah dalam video AI ini. Saya memastikan visi kreatif video ini jelas dan berkesan. Saya arahkan jalan cerita, emosi setiap babak dan bagaimana teknologi AI digunakan untuk hasil video dan suara yang menepati tema. Jangan lupa saksikan Water, Blood is thicker dan water. Selamat menonton. Selamat menonton.